Ya? Punya tok berapa lama buat? Sejam. Sekejap. Start dulu. Start pukul 5. Ya. Sekejap
Terus start apa? Hari tu ada MC. Hari tu ada moderator dia apa? Alright. Buat announcement. Ni tak ada. Kita pergi jalan tu. Jangan terus ya. Tak ada siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua pengunjung-pengunjung di Alamanda Putrajaya pada hari ini. Alhamdulillah saya dapat bersama lagi sesi kedua dalam sesi meet and greet. Dalam meet and greet sempena Book and Gift Mega Fair. Alhamdulillah hari ini hari kedua. Saya dah pun tampil pada hari pertama, hari pembukaan pada 21 hari bulan yang lepas, hari Jumaat. Dan hari ini kita berjumpa sekali lagi. Dan saya nak mengucapkan terima kasih di atas peluang yang diberikan kepada saya oleh MPH Bookstore. Saya di sini mewakili penerbit Firdaus Press Publication. Dan saya Dr. Su, saya nak memperkenalkan, saya nak berkongsi sedikitlah tentang 4 buah buku yang saya tulis. Tapi kat depan ni dia ada satu buku je, satu judul sahaja. Sebenarnya yang saya nak share petang ni kepada semua pengunjung-pengunjung di sini dan juga kepada rakan-rakan saya yang mengikuti secara live di TikTok Firdaus Press Publications. Saya berada di sini untuk memperkenalkan dan juga mempromosikan buku-buku terbitan Firdaus Press Publication. Ada 4 buah buku. Buku yang sangat relate dengan teknologi kita hari ini. Buku yang mana dengan adanya teknologi ni kita boleh sebenarnya kan mempermudahkan rutin-rutin kita, tugas-tugas kita. Saya nak memperkenalkan 4 buah buku. Yang pertama yang ada dekat depan ni, ini buku pertama yang saya tulis. Buku yang mula start publish tahun lepas lah. Buku ni hujung tahun lepas, bulan Oktober tahun lepas start publish. Bulan Oktober tahun lepas. Buku pertama ini dia buku bertajuk Kuasai Prompt. So saya bercakap hari ini topik yang diperbincangkan akan saya kongsi adalah tentang AI generatif. Tentang bagaimana untuk kita menggunakan teknologi kecerdasan buatan dengan berhemah, dengan bertanggungjawab. Tapi sebelum tu saya nak kongsi dululah. Saya nak kongsi sedikit bagaimana saya boleh menulis buku ni. Saya adalah tenaga pengajar. Saya adalah educator, saya adalah pensyarah di sebuah IPTA
dan dah pun lebih 20 tahun berkhidmat sebagai pensyarah dan telah melalui kiranya adalah pengalaman bagaimana zaman pembelajaran berlaku sebelum adanya teknologi seperti hari ini, teknologi yang kita sebut sebagai teknologi kecerdasan buatan. Yang mana AI ni ataupun kecerdasan buatan bila dia wujud, dia membantu kita mempermudahkan urusan-urusan kita. Itu yang pertamalah. Tetapi di sebalik dia teknologi yang dapat membantu kita mempermudahkan urusan kita ni, ramai juga di antara kita yang mungkin menyalahgunakan teknologi ni. Jadi masa saya mula-mula join, saya mula-mula jadi tenaga pengajar. Masa tu teknologi tak macam hari ni. Pembelajaran berlaku secara manual. Tidak ada AI, tidak ada ChatGPT yang boleh kita tanya dan boleh jawab semua soalan. Hari ini kan pelajar-pelajar pun dah kenal apa itu ChatGPT, dah boleh tanya ChatGPT. Tapi adakah kita sebenarnya menggunakan ChatGPT ni dengan bijak? Saya bincangkan dalam 4 buah buku. So saya nak perkenalkan buku pertama yang saya nak highlight terlebih dahulu adalah buku bertajuk Kuasai Ilmu untuk Kuasai AI. Kuasai Ilmu untuk Kuasai AI. So buku ni adalah buku yang ketiga rilis tahun 2026. Buku bertajuk Kuasai Ilmu untuk Kuasai AI. Dan buku ni buku bacaan umum anak-anak yang mula-mula nak guna AI. Lepas tu parent nak bagi pendedahan pada anak-anak bagaimana cara kita nak menggunakan AI dengan bijak, dengan berhemah. Boleh beli buku ni. Buku ni murah sahaja, RM18 sahaja. Buku ni buku yang sangat murah tetapi padat dengan mesej tentang bagaimana nak menggunakan AI dengan bijak, dengan berhemah, dengan bertanggungjawab. Dan yang paling penting buku ni dia bukan tentang prompt lah. Of course buku ni bukan tentang prompt. Buku ni tentang nak mengubah mindset. Kita tak nak hari ni anak-anak kita ataupun sesiapa saja yang menggunakan AI dia salah faham cara menggunakan AI. Sebab yang paling penting bila kita guna AI, yang paling penting adalah kita menggunakan AI dengan ilmu. Sebab itulah buku ini tajuk yang dipilih adalah Kuasai Ilmu untuk Kuasai AI. Hari ini kita ada teknologi, kita ada ChatGPT, kita ada banyak lagi, bukan hanya ChatGPT, kita ada Google Gemini, kita ada Claude, kita ada terlalu banyak alat-alat AI generatif. Saya dah start buat training bengkel ceramah AI bermula 2024 dan banyak yang dah saya explore dan hasil daripada situlah juga terbitnya buku-buku ni. So mesej yang saya nak sampaikan dalam buku ni, dia ada 10 bab. Dia buku infografik. Buku yang sangat simple, kita boleh tengok dia infografik. Ada di rak buku, boleh cari, terbitan Firdaus Press Publication. Buku ni bila kita buka, kita baca, dia ada mesej yang sangat jelas. Mesejnya adalah untuk mengubah mindset. Mindset apa? Supaya kita faham yang bila kita ada ilmu baru kita boleh memanfaatkan AI. Sebab kalau kita tak ada ilmu, kita tak ada soalan pun nak tanya AI. Kalau kita tidak ada ilmu, kita mungkin akan bertanya soalan-soalan yang salah, yang mana akhirnya kita akan dapat jawapan-jawapan yang salah. Jawapan-jawapan yang salah bila kita tanya tak betul ya. So AI bila dia respon, ramai yang bagi feedback macam ni. ChatGPT dia jawab salah. ChatGPT bagi jawapan yang tersasar. ChatGPT dia ada banyak halusinasi. Sebenarnya semua respon-respon itu dia wujud disebabkan kita belum lagi sebenarnya benar-benar kenal apa itu AI. Sebab AI ni untuk dapat hasil-hasil terbaik, kita mesti menguasai ilmu dalam bidang kita. Itu yang paling penting. Kalau kita tidak cukup ilmu, kita tidak ada soalan nak bertanya. Kalau kita tidak cukup ilmu, kita tidak tahu nak verify jawapan-jawapan yang diberikan.
Kalau kita tidak cukup ilmu, kita tidak mampu nak memimpin AI. Guna AI, guna ChatGPT sangat mudah, sangat simple. Saya sendiri, pengalaman saya guna start daripada 2022 ChatGPT. Masa tu ChatGPT sahajalah, ChatGPT sampai, lepas tu 2023 training AI dah start dibuat. Ramai yang dah pun join masa tu. Kita dah mula kenal ChatGPT. Tapi masa tu semua orang takut nak guna AI. Ada yang dia dengar AI dia takut. Lepas tu bila sebut AI dia akan tahu satu perkataan iaitu prompt. Dia kata saya tak pandai prompt. Kalau saya tulis prompt tak jelas, saya dapat respon yang tak tepat. So adakah kita kenal prompt tu apa? So antara 4 buku yang saya tulis dan ada di pesta buku ni, bukan pesta buku, Book and Gift Mega Fair adalah bertajuk Kuasai Prompt dan juga Bijak Kuasai Prompt. Bijak Kuasai Prompt. Mesej yang saya cuba sampaikan sangat jelas. Sebenarnya kita jangan takut guna AI. Kita jangan fikir nak menulis prompt itu susah. Kita hanya perlu tahu apa nak tanya. Kita hanya perlu sembang saja. Sembang. Tapi kita kena ada knowledge nak sembang tu. So bila kita sembang, kita boleh bersembang dengan cara yang sangat santai dan akhirnya kita akan menyalurkan idea-idea kita melalui kita sembang tu. So ini buku pertama buku ni yang saya cakap tadi dia ada 10 bab. Buku ni ada 10 bab yang sangat simple. Contoh dalam ni kan ada tajuk contohnya era AI sudah bermula. Nak bagi anak-anak faham ni. Anak-anak kita berumur mungkin tingkatan 1, mungkin darjah 6 kan. Era AI ni bila dia bermula? Bila era AI ni bermula? ChatGPT tu sampai kat kita 2023. Tapi mula-mula rilis 2022. Tapi AI ni orang dah sebut dah 2018 dah sebut. Tapi masa tu kita dengar, kita tak boleh bayangkan apa itu AI. So bila kita start pakai 2023 lah yang start ada training AI tu 2023. Jadi dalam buku ni apa yang saya cuba sampaikan sangat simple. Contoh jika AI boleh menjawab hampir semua soalan, apakah peranan ilmu dalam era ini? Jadi daripada pengalaman saya mengajar, especially hari inilah hari ada AI, hari ada teknologi seperti AI ni, ramai yang malas berfikir. Kita tidak boleh malas berfikir. Kita nak dapat sepenuhnya potensi terbaik daripada alat tu, ChatGPT ke, Claude ke, Gemini ke, yang paling penting kita kena ada knowledge. Tidak ada knowledge, kita tidak mampu nak gunakan AI dan dapat respon-respon terbaik. Nak dapat respon-respon terbaik, kita kena jelas dengan number 1, we have to have clear destination. Number 2, we have to have knowledge. Tak ada dua ni, kita tak akan mampu kenal AI. Kita akan mampu sebenarnya kan menguruskan urusan kita dengan lebih baik. Okey, itu buku pertama. Dia buku infografik. Dia bukan sekadar just black and white, tapi dia buku infografik. Buku infografik yang sangat simple. Ada penerangan-penerangan yang sangat mudah difahami. Buku ni memang ditulis untuk yang paling penting mengubah mindset lah. Sebab hari ni kalau tengok realiti yang berlaku, ramai yang dah macam malas membaca. Hari ni kan ramai orang tak membaca. Sebenarnya syarat untuk kita berjaya guna AI adalah membaca. Sebab membaca adalah cara untuk kita tambah ilmu. Kalau kita tak membaca, so saya macam hari ni rasa gembira lah berada di sini hari kedua. Sebab hari ni saya nampak ada ramai orang menunjukkan, orang-orang di sini masih ramai yang menunjukkan minat kepada membaca. Sebab yang paling dirisaukan adalah kita tidak baca. Sebab bila kita tidak baca, kita sebenarnya sangat rugi. Membaca akan mengasah kita punya pemikiran kreatif. Dengan kita dapat mengasah pemikiran kreatif, barulah kita akan dapat menguasai teknologi.
Teknologi AI tidak akan dapat dikuasai oleh orang-orang yang dia tak nak baca. Kalau nak dapat hasil terbaik, nak guna AI dapat respon. Siapa kata AI tak boleh bagi respon terbaik? Siapa kata ChatGPT bagi respon tersasar? Dia tidak akan bagi respon tersasar kalau kita jelas dengan matlamat dan kita ada ilmu. Yang kita tak dapat jawapan tu, yang kita dapat respon AI kan, kita kata jawapan dia tak tepat tu sebab soalan yang kita bagi tu pun salah, prompt yang kita bagi tu pun salah. Dan sebab apa salah? Sebab orang-orang yang tidak membaca, dia tidak ada soalan. Orang-orang yang tidak membaca, dia tidak tahu bertanya. So yang paling penting adalah kita baca untuk mengasah pemikiran kreatif. Kita baca untuk kita ada istilah-istilah yang tepat untuk kita bertanya dengan tepat. AI akan respon kita dengan tepat bila kita bertanya dengan tepat, menggunakan istilah-istilah yang tepat. Kalau kita tidak ada ilmu, kita tidak akan mampu mengeluarkan istilah-istilah yang kita nak tanya tu. Tak ada idea. Jadi itu buku pertama secara ringkas. Okey, buku kedua yang saya nak highlight petang ni adalah buku bertajuk Berkenalan dengan AI Generatif. Ini buku kedua. Buku pertama ni yang tadi ni dan buku kedua ni dia rilis tahun ni, dua-dua tahun ni, 2026. Dan buku ni sangat best, sangat menarik, especially kepada anak-anak kita lah, pelajar-pelajar sekolah. Sebab buku ni dia colourful, dia infografik dan dia berwarna-warni. Buku ni saya masukkan 6 alat AI generatif. Dalam buku ni saya masukkan 6 alat AI generatif. Saya mulakan dengan ChatGPT. Mungkin ada lagi yang tak pernah guna kan? Tak pernah guna pun ChatGPT. So saya masukkan topik yang pertama, ChatGPT, pengenalan kepada ChatGPT, apa fungsi-fungsi dia dan bagaimana dia respon. So buku ni sangat cantik, simple je, hanya RM28 sahaja. Saya rasa hari ni lagi murah sebab ada potongan harga, ada diskaun. Tapi kalau harga buku dia 28. Dan selain daripada ChatGPT, saya perkenalkan juga alat kedua, alat AI generatif kedua yang saya sampaikan melalui buku Berkenalan dengan AI Generatif adalah Gemini. Google Gemini. Ada yang sebut Gemini. Google Gemini. Google Gemini ni dia Google. Tapi sekarang baru dia popular. Sebab tahun 2023 ketika ChatGPT sampai, semua orang langsung tak pandang Gemini ni. Dia ketinggalan jauh masa tu. Tapi Google ni dia mengambil langkah yang sangat proaktif. Dia tidak macam memandang kegagalan dia waktu tu sebagai kegagalan, tetapi dia berusaha untuk bangkit. Dan hari ini terbukti dia dah berjaya. Google Gemini hari ini dah berjaya bangkit dan dia adalah sekarang ni dah sebaris dengan ChatGPT. Sekarang ni AI dah tidak ada monopoli dah. Kalau dulu ChatGPT saja yang orang sebut, hari ni ada yang sebut saya suka Gemini, saya suka Claude. Dia macam itulah respon-respon yang kita boleh dengar hari ini. So Gemini ni ramai yang kenal sebab dia menghasilkan gambar, foto, infografik, video yang sangat menarik. So iklan-iklan di media sosial tu, so banyak yang dihasilkan oleh Google sebenarnya. Contohnya kan video-video iklan kan Google. So Google ni walaupun pada satu ketika dulu kan dia macam dah nak tenggelam tapi dia bangkit semula dan hari ini dia bangun dengan sangat hebat. Dia bukan sahaja hadir dengan Google Gemini, tapi Google hari ini hadir dengan Google Flow, boleh buat video AI menarik, dan dia hadir juga dengan Google Gemini Notebook, Google Gemini Notebook ataupun Notebook LM.
So saya sampaikan dalam buku ni Google Gemini apa fungsi dia, apa sejarah dia, dan saya masukkan kat sini semua infografik yang cantik, yang sangat menarik. Dan yang lagi menarik infografik yang saya masukkan dalam buku berkenalan dengan AI generatif ini dihasilkan oleh Google Gemini. So Google Gemini lah yang menghasilkan infografik ni. Okey, alat ketiga yang saya masukkan adalah Claude. Alat ketiga yang saya masukkan dalam buku berkenalan dengan AI generatif. Ini buku kedua lah yang saya perkenalkan petang ni, terbitan Firdaus Press Publication. Buku bertajuk Berkenalan dengan AI Generatif. Buku ini ditulis untuk memperkenalkan alat-alat AI, yang mana setiap alat-alat ini dia ada fungsi yang hampir sama. Kita boleh bagi dia soalan, kita bagi dia prompt, dia akan respon. Kita nak gambar, dia jadi gambar. Kita nak infografik, dia jadi infografik. Kita nak pantun, dia bagi pantun. Kita nak surat, dia bagi surat. Mintalah apa pun dia akan bagi. Kita nak kertas kerja, dia bagi kertas kerja. Yang kita perlu buat adalah minta. So yang kita minta tu kita sebut sebagai prompt. Bahasa AI yang kita minta itu adalah prompt. Bahasa AI, soalan yang kita tanyakan kepada AI adalah prompt. Bahasa AI, arahan yang kita sampaikan kepada mesin tu, kepada Gemini adalah prompt. Bahasa AI, apa saja input yang manusia masukkan kepada alat AI adalah prompt. Sama ada yang kita masukkan tu gambar juga boleh jadi prompt. Ini adalah secara ringkas lah tentang kandungan buku berkenalan dengan AI generatif. Buku ni boleh didapati di sini di Book and Gift Mega Fair, MPH Bookstore. Saya lagi memperkenalkan dan saya nak welcome semua pengunjung-pengunjung untuk hadir ke Book and Gift Mega Fair anjuran MPH Bookstore sempena 120 tahun ulang tahun ke-120. Saya Dr. Su, saya adalah penulis empat buah buku yang ada dekat depan saya ni dan ada dekat rak juga. Buku-buku ini adalah terbitan Firdaus Press Publication, dan buku yang saya pegang ni buku bertajuk Berkenalan dengan AI Generatif. Ada 6 alat AI yang saya perkenalkan. Masa saya tulis ni, ini yang popular. Tapi teknologi ni dia berkembang dengan cepat. Hari ni mungkin ada contohnya kan dalam buku ni. Pernah tak dengar DeepSeek? Pernah tak guna DeepSeek? DeepSeek ni tahun lepas mencetuskan fenomena sehingga kan ChatGPT rasa tercabar. Sehingga kan masa tu ramai pelanggan yang melanggan ChatGPT Plus batalkan langganan semata-mata sebab fenomena DeepSeek masa tu. Dan saya pun mengambil peluang untuk masukkan topik DeepSeek dalam buku ni. Mungkin masih ramai lagi yang masih guna DeepSeek, tapi macam tak berapa sangat dah, sekali tenggelam sekejap. Tapi DeepSeek juga adalah satu lagi alat AI sebagai option. Kalau kita pakai ChatGPT yang percuma, tiba-tiba dapat mesej kan, dah limit kan, kita boleh masuk DeepSeek. So DeepSeek juga alat AI yang mampu untuk berikan kepada kita jawapan-jawapan terbaik dengan soalan-soalan terbaik. Okey, seterusnya saya perkenalkan alat AI seterusnya, alat AI kelima yang saya masukkan dalam buku ni. Okey, alat AI ini dia agak baru sikit, dia datang lebih lewat daripada DeepSeek. So pernah dengar tak Grok? GROK, pernah dengar tak Grok? So Grok adalah satu lagi alat AI yang mana dia ni satu company dengan satu brand yang sangat besar lah. Tapi kita mungkin tak perasan. Grok adalah satu company dengan X ataupun Twitter
ataupun pengeluar kereta Tesla. So founder kepada Grok adalah Satu. ya boleh. So yang saya pegang ni berkenalan dengan AI generatif. So siapa yang nak kenal alat selain ChatGPT, so boleh tengok buku ni. Dalam buku ni saya masukkan 6 alat. So kita bila kita rasa macam ChatGPT ni kalau yang free tu dia suka bagi limitation. Kita pakai 4-5 kali dia dah bagi warning dah. Dia kata dah limit, kena upgrade. Sebenarnya kita ada option lain yang kita boleh pakai. Salah satunya adalah Grok. So Grok ni satu brand dengan kereta Tesla. Founder dia tu founder yang sama dengan founder Tesla lah. Siapa tak nama? Elon Musk. So Elon Musk adalah founder kepada Grok. Dan Grok ni bila dia respon, bila kita bagi prompt, bila dia respon, cuba bandingkan. Sebenarnya respon Grok ni sangat menarik. Bila kita tanya soalan, jawapan itu mesti dia bagi gambar. Dia akan bagi huraian dan dia akan bagi sekali dengan gambar. Saya try gunakan Grok ni dalam kelas saya untuk topik-topik engineering. Saya lupa nak perkenalkan saya background engineering. Dan bila saya tanya, ada sebahagian daripada jawapan-jawapan yang Grok bagi sangat-sangat baik sebenarnya, Grok. So boleh masuk grok.ai untuk kita cuba Grok. Okey, seterusnya alat ke-6 yang saya masukkan adalah Notebook LM. Notebook LM adalah alat AI ke-6. Notebook LM adalah satu lagi alat AI generatif yang mana dia ni fungsi dia sangat hebat. Sangat hebat. Kenapa hebat? Sebab nombor satu, dia bukan sekadar AI, alat AI biasa macam ChatGPT, tetapi dia ada sedikit keistimewaan. Sebab bila kita guna notebook LM, dia punya respon tu respon yang kita boleh kata hampir tepat. Sebab apa hampir tepat? Sebab pada notebook LM ni jawapan ataupun respon yang kita dapat tu adalah respon yang mana berdasarkan dokumen bahan yang kita sendiri muat naik. Itu Grok. Itu notebook LM. Notebook LM keluaran Google. Kalau tadi kita ada Google Gemini, Google ada satu lagi alat AI yang cukup hebat, nama dia Notebook LM. Kalau nak cuba masuk, boleh masuk notebooklm.google.com, yang mana salah satu kehebatan Notebook LM adalah dia ada studio. Notebook LM dia ada studio, yang mana studio Notebook LM tu boleh menghasilkan slide PowerPoint boleh dihasilkan by one click, dan slide PowerPoint yang dihasilkan oleh Notebook LM sebenarnya cukup kita kata menakjubkan. Sebab memang cantik, by one click sahaja. Hari ni ramai orang dah tinggalkan PowerPoint sebab dia teruja dengan Notebook LM. Dalam bentuk slide, respon dalam bentuk audio, respon dalam bentuk video. Video juga dihasilkan oleh Notebook LM. Kita boleh masukkan bahan, contohnya seorang guru dia ada buku teks. Dia boleh masukkan buku teks tu. Lepas tu boleh generate infografik yang sangat cantik. Lepas tu dia boleh seorang guru boleh masukkan buku teks, kemudian dia boleh menghasilkan slide PowerPoint daripada topik-topik dalam Notebook LM tu, dalam buku teks tu. Dan saya dah banyak kali buat bengkel Notebook LM ni, dan dah banyak kali juga demo
dan demo menghasilkan slide guna notebook LM memang sangat-sangat menarik. Notebook LM ni parent sangat sesuai, tahu dan bantu anak-anak kita generate juga slide daripada bab-bab dalam buku teks, sebab dia boleh bagi pada kita slide dengan corak, dengan design, dengan warna-warni, colourful. Mengikut setiap bab dia boleh buat. Setiap bab saya dah cuba dengan subjek matematik tambahan, dia boleh menghasilkan graf-graf matematik dengan corak, dengan warna, dengan presentation yang sangat menarik. Notebook LM saya masukkan buku teks sains tahun 3. Saya minta dia buat satu bab tentang tubuh manusia. Dia menghasilkan slide bergambar, bercerita tentang gigi manusia, bercerita tentang tubuh badan manusia dengan sangat-sangat cantik. Dan anak-anak sangat suka. Kita boleh pilih nak design macam mana, minat Upin Ipin. Kita boleh masukkan arahan, hasilkan summary bab 1 style Upin Ipin. So nanti dia akan bagi pada kita slide yang mana dalam tu kita akan nampaklah macam Upin Ipin. Cuma dia tak hasilkan sebiji lah Upin Ipin kan, tapi dia boleh menghasilkan sesuatu yang cukup menarik. Notebook LM nama dia. Saya masukkan dalam sini berkenalan dengan AI generatif. So nak tahu apa fungsi-fungsi studio Notebook LM, saya perkenalkan dalam buku berkenalan dengan AI generatif. So buku ni sangat berpatutan. Buku ni hanya RM28 dan saya percaya di Mega Fair anjuran MPH Bookstore ni harga untuk buku ni lebih rendah lagi. Okey, saya nak teruskan dengan buku seterusnya. Buku bertajuk yang ni Kuasai Prompt. Buku bertajuk Kuasai Prompt. Buku ni tajuk lengkap dia adalah Seni Memimpin AI untuk Pelajar IPT. Dan buku ini saya menuliskan harapan, menuliskan pesanan, menuliskan pemerhatian, menuliskan semualah. Sebenarnya kan buku ini tentang etika AI, guna AI, tentang bagaimana untuk menggunakan AI dengan bijak, dengan berhemah, dengan bertanggungjawab. Buku ini ada 33 bab. Dalam buku ini ada 5 bahagian. Dan dalam buku ini bukan ada 1001 prompt. Buku Kuasai Prompt, apa yang saya cuba nak sampaikan kat dalam ni adalah untuk kita menguasai AI, untuk kita menulis prompt dengan baik. Kita jangan lihat prompt sebagai kita jangan sekadar okey, kembali kepada buku Kuasai Prompt Seni Memimpin. Ada banyak mesej yang saya cuba nak sampaikan dalam buku ini. Yang pertama, kuasai prompt. Apa dia kuasai prompt? Kuasai prompt adalah kuasai ilmu. Kuasai prompt adalah kuasai ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, seni memimpin. Kenapa saya nak highlightkan tentang seni memimpin? Sebenarnya untuk kita menguasai AI, kita kena memimpin AI. Kena memimpin. Sebab apa memimpin AI? Cuba kita lihat balik definisi sebenar AI generatif. Definisi AI generatif ni diperkenalkan dalam sesi-sesi bengkel-bengkel AI, bengkel-bengkel asas AI, bengkel-bengkel asas ChatGPT pada tahun 2023. Dan definisi AI generatif adalah teknologi yang mampu berkomunikasi dengan manusia, faham bahasa manusia
belajar daripada manusia. AI generatif. AI generatif adalah sebuah teknologi. Teknologi hari ini, teknologi berasaskan komputer. Teknologi yang mana dia mesin yang mampu berkomunikasi dengan manusia, dia mampu faham bahasa manusia, dia belajar daripada manusia. Jadi untuk kita dapat respon, dapat jawapan daripada AI, kita kena memimpin perbualan. Kita boleh guna AI untuk tanya soalan-soalan yang boleh bagi jawapan pantas. Tetapi sebenarnya potensi sebenar AI kita akan dapat lihat, kita akan dapat rasai bila kita memimpin perbualan. Guna AI bukan setakat kita masukkan prompt daripada buku 1001 prompt, bukan. Guna AI adalah kita kena tahu apa kita nak, kita kena menyampaikan maksud kita kena cakap dengan dia apa yang kita nak buat, kita kena menyampaikan kepada dia apa yang ada dalam fikiran kita, bagi dia faham tujuan kita dan dia akan bantu kita menjadi suara kita. So ChatGPT adalah penasihat kita, ChatGPT adalah penolong kita, ChatGPT adalah setiausaha kita, ChatGPT adalah PA, personal assistant, ChatGPT adalah rakan fikir, AI adalah rakan fikir kita. Bukan sekadar kita memasukkan satu prompt dapat jawapan. Satu prompt dapat jawapan, betul. Tetapi jawapan itu biasa-biasa. Nak dapat jawapan versi terbaik, kita kena memimpin perbualan. Jadi dalam buku ini, tajuk buku saya highlightkan tentang seni memimpin. Seni memimpin, seni memimpin AI. Dan buku ini sebenarnya ditulis untuk mengajak pelajar-pelajar, pengguna-pengguna AI supaya memandang AI dengan potensi sebenar AI. Kita jangan sekadar menganggap AI sebagai mesin penjana jawapan, tetapi kita kena lihat potensi sebenar AI bukan hanya sekadar mesin yang boleh bagi jawapan pantas. Potensi sebenar AI adalah berfikir bersama-sama dengan kita. Itu potensi sebenar. So sebagai seorang pelajar, contohnya pelajar di universiti, untuk menyiapkan tugasan, untuk menyiapkan contohnya laporan, assignment dan sebagainya kan, sebenarnya tidak boleh sekadar bagi satu prompt siap, tak jadi. Yang paling penting kena berfikir dahulu, kemudian barulah kita menyampaikan maksud kita tu. Lepas tu kita sembang, kita memimpin perbualan sampai akhirnya alat AI ini boleh menterjemahkan, menzahirkan idea-idea kita menjadi satu laporan yang kita boleh lihat, kita boleh baca, kita boleh pegang. So AI ini fungsi dia adalah menzahirkan apa yang ada dalam fikiran kita. Itu dia AI. Tugas sebenar AI adalah menzahirkan apa yang ada dalam fikiran kita. Dan hari ini bila ada AI, dia boleh bantu kita untuk mencantikkan. Contoh kalau kita nak gunakan AI untuk menulis, dia boleh mencantikkan struktur ayat. Dia boleh membantu kita memendekkan waktu kita menyiapkan tugasan tu, supaya kita ada masa untuk berfikir bersama-sama dengan AI. Dan dalam buku ni juga saya nak highlight ada 7 teknik prompting. Bila kita guna AI, kita bercakap tentang prompt. Tahukah kita bahawasanya prompt ni dia ada teknik. Dia ada teknik. Dan dalam buku ni saya masukkan 7 teknik prompting. 7 teknik prompting. Dan saya masukkan pada bahagian lampiran ya, lampiran. Lampiran 1, lampiran 2. Okey, dalam buku ni saya masukkan 7 teknik prompting. 7 itu adalah, saya sebut ya 7. Dia sebut ni dia macam technical sikit, tapi sebenarnya kita semua dah guna pun teknik tu. Okey, dia ada 7 teknik prompting. Yang pertama adalah 0 shot. Yang kedua adalah 1 shot. Yang ketiga adalah few shot.
Yang keempat adalah role prompting. Yang kelima adalah purpose prompting. Yang keenam adalah change of thought. Dan yang ketujuh adalah prompt chaining. Dan 7 teknik prompting ni dia ada tangga-tangga dia. Dia ada tangga 1 sampai tangga 7. Kalau kita guna ChatGPT, kita guna teknik 1, kita tak boleh bayangkan respon bila kita guna teknik 7. Teknik 7 menghasilkan jawapan-jawapan yang jauh lebih tepat, jauh lebih hebat, jauh lebih bernilai daripada kita sekadar menggunakan teknik pertama. Dia ada tangga-tangga dia. So kalau kita tak dapat respon dengan teknik pertama, kita ubah teknik kedua. Tak dapat respon dengan teknik kedua, ubah teknik ketiga. Ubah sampailah teknik ketujuh. Teknik ketujuh adalah teknik yang memerlukan kemahiran berfikir. Kalau kita bukan seorang pemikir, kalau kita bukan seorang pembaca buku, kita tak akan mampu menguasai teknik ketujuh. Teknik ketujuh adalah teknik yang mana kita kena baca baru kita boleh guna teknik tu. Kalau kita tak baca, kita tidak ada knowledge, kita tidak akan mampu untuk guna teknik tersebut. Okey, ni buku keempat. Buku keempat, Bijak Kuasai Prompt. Dia sambungan. Buku ni dia ada 3 siri ya. Buku Kuasai Prompt, Bijak Kuasai Prompt ada 3 siri. Satu lagi adalah Mudahnya Kuasai Prompt. Ni tapi yang saya bawa, yang ada di sini adalah 2 buku ni sahaja. Sebab satu lagi buku tu MKP ya. Yang tu dah ready, dah siap. Cuma belum masuk beg kuning. Okey, buku Bijak Kuasai Prompt ni dia lanjutan daripada buku ni. Kalau tadi dalam buku Kuasai Prompt 7 teknik prompting dimasukkan dalam lampiran, tetapi dalam buku Bijak Kuasai Prompt ada 7 bab yang menerangkan secara panjang lebar tentang teknik-teknik. So, bila kita nak guna AI, nak dapat respon, nak tahu macam mana nak guna teknik, kita boleh baca buku Bijak Kuasai Prompt. Teknik ke-7 yang tadi saya highlightkan, teknik yang terbaik untuk kita dapat respon-respon terbaik adalah dimasukkan dalam bab ke-24. Nama teknik itu adalah prompt chaining teknik. Dan prompt chaining teknik adalah teknik yang sangat-sangat mudah bila kita ada ilmu. Prompt chaining teknik, teknik terbaik adalah teknik yang sangat mudah, sangat simple, sangat santai. Teknik berasaskan perbualan. Teknik yang mana dia adalah definisi sebenar AI generatif. Definisi AI generatif adalah kita berkomunikasi dengan AI. Berkomunikasi dengan AI. So, kalau kita bagi satu soalan, satu jawapan kita dapat, kita berhenti, yang tu teknik pertama. Tapi kalau kita nak dapat respon-respon yang terbaik, kita kena guna teknik ke-7. Teknik dia adalah berkomunikasi. Teknik berkomunikasi. Teknik berkomunikasi secara santai. Kita guna teknik ni, insya-Allah kita akan dapat respon-respon yang hebat. Dan ramai orang yang hari ni pengguna-pengguna tegar AI generatif. Pengguna-pengguna tegar ChatGPT. Yang mana dia hari ni kan, itulah dia. Sahabat dia yang dia boleh percaya, dia boleh bantu. AI ini adalah alat yang dia bantu kita bila kita ada knowledge. Kalau kita tidak ada ilmu, kita tak akan mampu. Sebab menggunakan AI ni kita kena buat nombor 1. Kita kena ada ilmu sebab kita nak bertanya. Kalau nak guna AI, kalau tak tahu, tak baca buku teks, tak tahu nak tanya pun. Kena baca dulu buku, kena tahu dulu istilah, baru boleh sebut istilah dan baru boleh AI respon. Lepas tu bila kenal alat, contoh kan, bila kenal alat, masuk dekat ChatGPT dan cakap dekat ChatGPT,
Tolong terangkan fotosintesis. Fotosintesis tu kalau dia bukan pelajar, contoh dia tak pernah dengar langsung perkataan tu, dia tidak tahu nak sebut perkataan tu. Seorang yang boleh sebut fotosintesis adalah orang yang pernah dengar perkataan tu, pernah baca tentang fotosintesis, pernah belajar tentang perkataan tu. So dia pun sebut. Terangkan kepada saya fotosintesis dalam bentuk infografik. So dia boleh sebut dalam bentuk infografik tu sebab dia tahu fungsi alat AI hari ini boleh memberikan kepada dia infografik. Tapi kalau dia tak ada knowledge, dia tak tahu pun alat tu boleh hasilkan infografik. So that is why kita kena ada knowledge untuk kita tanya. Kita boleh contohnya tanya kepada ChatGPT. Terangkan kepada saya fotosintesis dalam 10 poin mudah. So dia bagi 10 poin. So apa saja soalan kita, apa sahaja yang kita minta, dia memang akan ikut. Dia memang akan sentiasa bagi jawapan. Itulah dia AI. Kalau kita nak tanya dia soalan, kalau kita nak minta dia buat kertas kerja. Kita ni pegawai di jabatan mana tah? Di pejabat kerajaan contohnya kan. Tugas kita nak menyediakan kertas kerja. So bila kita nak menghasilkan sesuatu, kita kena ada knowledge dulu apa kita nak buat. So contohnya kan, kalau dia seorang budak berumur 10 tahun, dia kenal tak apa kertas kerja? Tak kenal. So siapa yang boleh sebut benda tu bila kita dah ada ilmu, kita dah belajar dah kertas kerja. So dalam kertas kerja dia ada konteks yang perlu dimasukkan. Konteks yang perlu dimasukkan. Kena masukkan tajuk, kena masukkan objektif, kena masukkan tentatif, kena masukkan banyak. Contoh saya rasa bateri nak habis. Dan masa kita pun tinggal lagi 10 minit sahaja. Saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pengunjung-pengunjung yang berada di concourse area Alamanda Putrajaya hari ini 25 hari bulan Ogos bersempena dengan Book and Gift Mega Fair. Book and Gift Mega Fair. Dan pameran buku ni, anjuran MPH Bookstore ni diadakan sempena sambutan ke-120 tahun kot. Dah lama Okey, jadi datang semua ke sini dan pameran ni Mega Fair ni akan berlangsung sehingga 1 September. Dan Alhamdulillah hari ini hari kedua saya berada di sini. Saya adalah seorang pensyarah di IPTA dan saya juga adalah trainer AI. Saya dah sebenarnya berkecimpung dalam arena bagi latihan, buat bengkel, buat seminar, ceramah tentang AI ni since 2020 tentang memulakan slot ceramah perkongsian ni tahun 2020, tapi sesi dengan topik AI saya mulakan pada tahun 2024. Pada tahun 2024 tu masih ramai yang langsung tak peduli tentang kehadiran AI. Tapi saya percaya hari ni semua orang dah kenal dah AI, dah guna dah AI. Mungkin tidak ada lagi di antara kita yang ada di hadapan saya ketika ini yang tak pernah guna AI. Sebab
Sebab hari ni AI dia dah masuk ke semua sektor. AI hari ni dia dah datang dengan model-model terhebat. Sekejap je kan model baru, So ketika awal kemunculan ChatGPT sampai kat kita lah, kat Malaysia ni kan, pada waktu itu AI ChatGPT 2023, 2024, masa tu hanya ChatGPT yang disebut-sebut. Hari ini ramai yang kata saya dah uninstall ChatGPT, saya pakai Claude. Ada yang kata saya suka Gemini boleh bagi respon yang bila baca tu kan macam manusia. Sebenarnya semua alat-alat tu hebat, dan kita tidak perlu mencari satu alat terbaik bila bercakap tentang alat AI ni. Yang perlu kita buat adalah kita menjadikan diri kita terbaik sebelum menggunakan AI. Kita bercakap tentang jawapan-jawapan AI, kita bercakap tentang jawapan-jawapan AI yang tersasar. Kita bercakap tentang jawapan-jawapan AI yang tidak memenuhi apa yang kita harapkan. Kita biasa, ada yang berkongsi, saya kecewa guna AI, tak nak gunalah. Ramai yang guna AI, dia bercakap tentang kekecewaan guna AI. Sebenarnya, bila kita nak guna AI, bila kita nak dapat jawapan-jawapan terbaik, bila guna AI, kita kena jadikan diri kita terbaik. Bila ada teknologi ni, AI ni, nak dapatkan jawapan-jawapan bernilai, bila kita guna AI, bila kita gunakan ChatGPT, kita kena jadikan diri kita bernilai. So, apa cara nak jadikan diri kita bernilai? Adalah dengan cara kita baca buku. Sebenarnya amalan membaca adalah satu amalan yang mana faedah dia terlalu besar. Membaca, faedahnya terlalu besar. Bukan sekadar kita baca buku tu sahaja. Bila kita membaca buku, kita mengasah akal. Bila kita membaca, kita mengasah fungsi akal. Bila kita membaca, dia macam kita asah pisau. Bila kita membaca, dia macam asah pisau. Sebab makin kita asah, makin tajam akal kita. Kalau kita tak baca buku, dia jadi tumpul macam pisau yang tak diasah. So kalau kita nak guna AI, nak dapat respon-respon terbaik, dia teknologi, AI teknologi, tapi teknologi ni dia magic. Dia macam magic, teknologi hari ni dia macam magic, sembang pun dia boleh respon. Kalau dulu nak faham teknologi yang berasaskan komputer ni, kalau tak belajar sains komputer memang tak boleh sembang. Tapi hari ni AI generatif ChatGPT tak perlu jadi orang sains komputer. Nak guna ChatGPT, kita siapa pun tak apa, kita boleh guna ChatGPT. Kita suri rumah, kita boleh guna ChatGPT. Kita guru, kita boleh guna AI. Kita pelajar, kita boleh guna teknologi ni. Siapa pun kita boleh guna AI. Dan kita boleh dapat manfaat daripada AI. Manfaat yang hebat daripada teknologi kecerdasan buatan ini hanya akan dapat kita perolehi bila kita berusaha untuk tambah ilmu untuk kita, dan kita mengasah kemahiran. Bila kita baca buku ni, sebenarnya sedar atau tidak sedar, Kementerian Pendidikan dah sebut, Kementerian Pengajian Tinggi dah sebut, dan yang disebut tu, kalau dekat depan saya ni mungkin ada cikgu ke, ada pelajar-pelajar kan, apa yang disebut sebagai pembelajaran abad ke-21. Hari ini kita di tahun 2026, abad ke-21.
So bila kita nak belajar, kita nak menguasai ilmu, dia kena sesuai dengan apa yang disebut sebagai pembelajaran abad ke-21. Dan dalam pembelajaran abad ke-21 ni, dia ada 4 kemahiran. Ada 4 kemahiran yang kita mesti miliki. Kalau kita tidak ada kemahiran-kemahiran ini, kita takkan mampu nak menguasai apa pun teknologi yang datang. Kalau kita seorang guru, kita nak mengajar pelajar-pelajar kita tentang bagaimana nak menguasai pendidikan dalam skop pembelajaran abad ke-21 tu kan, tidak ada 4C ni tak jadi. Kita kena ada 4C. Apa dia 4C ni? 4C ni bermula dengan critical thinking, creativity, collaboration and communication. 4C. Berfikir kritis, berfikir kreatif, berkolaborasi dan juga berkomunikasi. Ini dia 4 asas tu. 4 asas. Okey, bila kita guna AI, kita berkolaborasi dengan mesin. Manusia berkolaborasi dengan mesin. Kita tanya AI, kita tanya ChatGPT, suruh suruh update kita punya kalender. Kita bekerja dengan dia, manusia dengan mesin bekerja bersama-sama, kolaborasi. Dan untuk kita berkolaborasi dengan AI, kita kena guna satu lagi skill komunikasi. So bahasa komunikasi itu adalah prompt. So bila kita bekerja dengan AI, bila kita berintegrasi dengan AI, bila kita berkolaborasi dengan AI, tanpa komunikasi tak jadi. Komunikasi itu adalah prompt. Tetapi sebelum kita mampu berkolaborasi dengan AI, kita kena ada kemahiran berfikir kritis dan berfikir kreatif. Dan kita tidak akan jadi pemikir tanpa kita jadi pembaca. Jadi pembaca, kita akan mampu berfikir. Jadi pembaca, kita akan asah kemahiran berfikir. Jadi pembaca, kita sedang memanjangkan fungsi akal kita. Dan orang-orang yang berjaya adalah orang-orang yang membaca. Jadi saya sekali lagi nak memperkenalkan 4 buah buku. 4 buah buku terbitan Firdaus Press Publication. Okey, buku yang sangat simple, sangat santai, nipis sahaja, tak berat sangat. Kalau anak-anak kita baca pun insya-Allah mudah faham. Infografik. Buku infografik. Infografik dan ada penerangan yang simple, RM18. Okey. Kedua, berkenalan dengan AI generatif. Ada 6 alat, 6 fungsi alat. Okey, dalam buku berkenalan dengan AI generatif. Seterusnya, kuasai prompt dan yang keempat, bijak kuasai prompt. Jadi, apa yang saya sampaikan petang ni tentang kelebihan membaca, tentang pembelajaran abad ke-21, tentang nak menguasai AI, kita mesti menguasai ilmu. Sebenarnya saya tulis, saya sampaikan melalui mesej-mesej yang terkandung dalam semua buku-buku ni. Baca buku-buku ni, insya-Allah mesej itu akan sampai. Baca dalam keadaan kita open mind, kita buka fikiran kita tu, open mind ya. Dan insya-Allah kita akan faham. So buku ni tidak menjanjikan 1001 prompt, sebab saya percaya dan ini yang saya amalkan. Dan memang insya-Allah kalau kita betul-betul faham tentang hakikat ini, kita akan berjaya guna AI. Apa dia? Number one, and this is yang paling penting, prompt terbaik. Ramai orang dia suka minta prompt. Dia kata nak prompt. Bila kita share kan apa respon yang kita dapat guna ChatGPT, soalan pertama yang biasa kita nak dapat adalah nak prompt
Sebenarnya prompt terbaik adalah prompt yang kita tulis sendiri dengan kefahaman sendiri. So kalau kita nak hasilkan apa pun, kita boleh hasilkan prompt terbaik bila kita clear destinasi, jelas dengan matlamat, jelas dengan objektif, dan selain daripada matlamat tak cukup kalau kita tidak ada ilmu. So knowledge adalah syarat kedua untuk kita berjaya guna AI. We have to have clear destination and we have to have knowledge about the tool dalam buku ini, and knowledge about the subject matter, knowledge dalam bidang kita. Kalau kita seorang jurutera, kita kena ada ilmu kejuruteraan. Kalau kita seorang doktor, kita kena ada ilmu kedoktoran. Kalau kita seorang jururawat, kita kena ada ilmu kejururawatan. Kalau kita seorang polis, kita kena tahu ilmu dalam bidang kita. Itulah dia knowledge, yang disebut sebagai konteks. Dan bila kita nak dapat respon, kita kena memasukkan prompt terperinci. Kita masukkan prompt terperinci. Prompt terperinci adalah prompt yang mengandungi banyak konteks. Konteks adalah berasaskan ilmu. Jadi sebenarnya nak menguasai AI, kita perlu menguasai ilmu. Dan untuk kita menguasai ilmu, kita perlu kekal jadi seorang pembaca. Baca buku, insya-Allah kita akan mampu untuk menguasai apapun teknologi hari ini ataupun teknologi yang akan datang. So, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada penganjur MPH Bookstore di atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Hari ini hari kedua saya berada di sini di Concourse Area Alamanda Putrajaya bersempena dengan Book and Gift Mega Fair MPH Bookstore, 120 tahun sambutan 120 tahun, dan Mega Fair ni akan terus berlangsung sehingga 1 September. Boleh datang sini untuk tengok sendiri kandungan yang saya masukkan dalam buku-buku ni. 4 buah buku terbitan Firdaus Press Publication. Saya doakan kita semua kekal jadi pembaca, kekal jadi manusia yang berfikir. Kerana dengan kita berfikir, kita akan mampu untuk menguasai apapun teknologi, mampu kita capai mimpi-mimpi kita, impian-impian kita, mampu kita capai dengan ilmu. Apa saja cita-cita kita, apa saja impian kita, apa saja destinasi kita, kita akan mampu capai dengan ilmu. Dan orang-orang yang berjaya adalah orang-orang yang membaca. Okey, saya nak berhenti dulu di sini. Dah pun pukul 6 petang. So terima kasih semua. Teruskan membaca, teruskan belik buku-buku saya. So, saya akan berada di sini sampai pukul 6.30. So kalau ada siapa-siapa yang nak datang depan, nak datang untuk kita sambung perkongsian, insya-Allah saya ada kat depan ni. Terima kasih semua, terima kasih yang hadir. Semoga perkongsian saya yang tak seberapa ni bermanfaat untuk semua. Dan insya-Allah kita jumpa lagi dalam sesi-sesi live. Saya akan teruskan perkongsian saya tentang buku-buku AI. Ada 2 judul lagi yang dah pun siap tapi tak boleh sebut. Bukan tak boleh sebut dalam live, tak boleh sebut kat sini, tak boleh sebut dalam live sebab tak ada dalam beg kuning. Okey, ada 2 lagi judul yang dah pun siap dan akan dilancarkan bersempena dengan sambutan kemerdekaan yang ke-69, Hari Kebangsaan. Dah pun siap 2 judul. Satu adalah lanjutan daripada buku Bijak Kuasai Prompt, dan satu lagi adalah buku bahasa Inggeris bertajuk Human in the Loop. Sangat best bukunya sebab dekat situ ada rahsia. Rahsia apa? Rahsia untuk guna AI. Manusia mesti beri input kepada
AI. Kalau manusia bagi soalan dia tak cukup, dia kena bagi input. Bagi banyak input, bagi banyak idea, bagi lebih banyak, kita akan dapat respon lebih baik. Okey, terima kasih semua. Terima kasih yang hadir, terima kasih yang mendengar, terima kasih yang ikuti saya secara live di TikTok Firdaus Press Publication. InsyaAllah ada masa, ada kesempatan, ada rezeki kita jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.